Tidak ada ibu bapa yang sanggup melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Sains Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakskor.spm.com sekarang. nakskor.spm.com sekarang. Min, kau nak ke mana tu? Menonong je. Tunggulah kejap. Aku nak ke masjid ni, nak daftar korban. Kau tak tahu ke? Pendaftaran korban di masjid dah tutup lah. Hah? Dah tutup? Habis tu macam mana aku nak daftar korban ni? Alah, senang je. Easy Korban kan ada. Hubungi 03-618-61911. Okey. Bagi pinjam telefon kau kejap. Alah, korban punya pasal tak ada hal lah. Semuanya very easy. Abang, cuba kuatkan sikit aircon tu. Kesian anak-anak panas. Tak pernah servis aircon kereta ke? Aircon perlu servis ke? Biasa abang servis enjin je setiap bulan. Jangan tunggu tak sejuk atau kurang sejuk baru nak buat servis. Kos baik pulih akan menjadi semakin mahal. Jangan risau. Dapatkan pemeriksaan percuma di semua cawangan Azbi Center sekarang. Hubungi 012-903-5992. Muat turun aplikasi Azbi Center untuk membuat tempahan. Ikuti perkongsian kami di Facebook, Instagram dan YouTube Azbi Center atau layari www.azbicenter.com.my. Azbi Center. Diyakini, dipercayai. Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam Antarabangsa Putrajaya Piakov 2019 pada 25 hingga 28 Julai ini bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam di Kompleks Perbadanan Putrajaya Precinct 3. Piakov hebat padat dengan 135 aktiviti seni dan kebudayaan daripada pelbagai negara. Pameran interaktif augmented reality AR, pesta lelong buku, 40 gerai jualan, festival kanak-kanak, demo masakan diraja. Jangan lupa juga ke konsert live Raihan, Intim UNIC dan ramai lagi. Jumpa anda di Piakov. Layari piaacuf.putrajaya.my. Sofia! Ros, kenapa jerit nama aku ni? Cantik tu dong. Dari jauh aku perhati je kau. Alah, aku cuba tudung Sofia Ros. Desainnya Masya Allah, unik sangat. Tudung sejuk, tak jarang dan ukurannya lebar. Bergaya tapi masih lambung gitu. Oh, Sofia Ros. Yang dekat Melawati Mall, Bangi Sentral dan Shah Alam tu. Betul. Tapi aku beli online je. Dekat www.sofiaros.com ataupun WhatsApp 019-635-0464. Sofia Ros. Kemewahan milik semua. Sofia! Ros! Warna pagi IKIM. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pastinya bertemankan Hazwan dan juga Safwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen generasi kita pada pagi ini. Membawakan tajuk Pelaburan Dunia Membawa ke Syurga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin, Mudir Pondok Motivasi Hamlatul Quran di Tanjung Karang. Dan bersama-sama dengan saya tadi Ustaz Dr. Ashraf ada bagi satu buku yang ditulis sendiri oleh beliau, iaitu kumpulan hadis-hadis sahih yang terbukti masa kini, Doktor. Ya. Okey, Ustaz, tadi kita sentuh tentang pelaburan dunia untuk dibawa ke syurga kan. Bila sebut tentang pelaburan dunia ni, kadang-kadang orang berfikir satu benda, bahawa dia fikirkan bahawa aku ni tak ada duit, kadang-kadang nak bersedekah susah, kadang-kadang aku nak berkeluar satu benda susah, sampai dia terlupa satu quote. Saya minta maaf, saya kalau lepas subuh cakap orang putih. Dia kata sometimes Islam is not what you teach you, about what you teach others, it's about what you show others. Kadang-kadang Islam ni tak semesti kita kena buka mulut cakap. Daripada segi akhlak kita sendiri, boleh tak Doktor ataupun Ustaz describekan sikit, elaborate tentang perkara tersebut? Subhanallah, susah nak jawab tu. Dia tanya dengan bahasa orang putih. So kena jawab dalam bahasa orang putih juga kan? Allah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah para pendengar, begitu juga Safwan dan Hazwan. Kita kena melihat dalam sudut yang dunia ini Allah gambarkan, apa yang Allah hidangkan, semuanya kalau kita renung kaitkan dengan kita yang Islam ni, ada pahala ni, dan di sebalik tu bila kita tak peduli akan jadi dosa. Ya, Allahu Akbar. Macam mikrofon ni, macam jadi DJ kan. Ini alat sebagai medan untuk dia berdakwah, medan dia nak ambil pahala. Macam tu juga anak, keluarga adalah alat untuk kita dekat dengan Allah atau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ayat yang disebut tadi, al-malu wal banun kan, zinatul hayatid dunya, maksud dia perhiasan. Sejauh mana perhiasan tu bawa kita dekat dengan Allah atau jauh daripada Allah. Yang Islam itu adalah satu gambaran yang syumul. Islam itu adalah gambaran pakaian yang Nabi bawa, yang susah payah Nabi, dan ikon yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh je dakwah Nabi jadi mudah.
Boleh je Allah permudahkan. Bolehnya Nabi terus duduk dalam syurga, tapi kenapa diuji dengan kepayahan? Allah nak letak di situ, subhanallah, untuk Nabi rasa bagaimana Islam tu satu benda yang bukan mudah-mudah sebenarnya. Bukan mudah-mudah untuk dipermainkan, bukan mudah-mudah untuk dilecehkan dan pelbagai. Itu sebab Allah letakkan gambaran hari ini yang kalau kita renung, sementara kehidupan ini adalah umpama dalam kita perjalanan. Macam tadi, ya Allah, jam. Nak masuk ke sini 5 kilonya, tapi bila sebut masa dia 15 minit ke 20 minit. Macam tu juga kita hidup atas dunia, ada yang singkat hidupnya, ada yang subhanallah lama hidupnya. Tapi yang singkat boleh dapat, subhanallah. Bagaimana Sa'ad bin Mu'az, dia hidup umur 32 tahun masuk Islam, 36 tahun dia meninggal. Hanya 4 tahun dia bersama dengan Islam. Waktu dia meninggal, Nabi cerita, sekarang ni arasy Allah bergegar. Arasy Allah bergegar sebab apa? Para malaikat menangisi sahabat kita ni. Sebab apa? Terharu. Walau 4 tahun dengan Islam, tapi pengamatan dia, penghayatan dia, amalan dengan Islam seolah-olah lebih daripada orang yang lahir-lahir Islam. Bagaimana di sebalik gambaran tu kita kena ambil peduli benar-benar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah antara nilai kehidupan kita. Aku jadikan kematian, Allah bagi tahu, datangkan dulu kehidupan. Untuk apa kehidupan ni? Allah nak test, Allah nak uji kita. Kadang kan kita nampak anak-anak tu menguji, tapi sebenarnya Allah menguji di sebalik anak-anak. Kadang isteri tu beletih je, nampak isteri tu menguji, tapi Allah sebenarnya menguji. Itu jadi alat untuk kita sabar, untuk kita makin kuat, untuk kita makin banyak beramal atau kita makin kurang beramal. Dan saya nak petik satu hadis Nabi SAW yang di sebalik gambaran ni juga, yang perlu kita letakkan sebagai pelaburan. Sebab apa yang ada hampir pada kita itulah. Bila sebut kebahagiaan, bukan kita cari nun jauh, tapi selama mana kita syukuri, kita hargai benda yang ada depan mata kita. Nabi kata apa? Tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya beberapa perkara. Umur, masa kita, ke mana kita habiskan. 24 jam, subhanallah, 24 jam sama je. Ni Hazwan dengan Safwan dengan saya sama je masa. Tapi ada yang tak cukup 24 jam. Ada 24 jam subhanallah cukup. 24 jam dia boleh sembahyang, boleh solat duha, boleh baca Quran, boleh berceramah, boleh bersedekah. Ada orang tu 24 jam ngadap laptop aja tak clear-clear. Sembahyang pun tak ke mana dah, subhanallah. Ni bila sebut umur itu yang Allah beri ada keberkatan dia. Begitu juga yang kedua, tidak akan ditanya, maksudnya tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya ilmu. Mana dapat, mana disampaikan, bagaimana diamalkan. Subhanallah, ilmu ni. Macam kita bercerita macam mana daripada Nabi SAW. Dan saya teringat semalam saya buka satu Syekh Arab, saya lupa nama dia. Dia bercerita bagaimana bahagia itu terletak pada 3 gambaran. Bila mana kita boleh ada masa dengan Quran, tu bahagia. Yang kedua, bahagia bila mana kita boleh ada ingatan daripada Rasulullah, dapat satu hadis. Kadang baca Quran ni tak lama. Satu muka, 2 muka tu 2 minit aja. Kita boleh ngadap berminit-minit, ngadap handphone, WhatsApp. Subhanallah, baca hadis pun. Ini kita nak cerita hadis pada pagi ni, subhanallah. Dan yang ketiga apa dia? Kebahagiaan tu bila mana kita boleh dengar peringatan. Ada orang tak boleh dengar peringatan pun. Seolah-olah tutup telinga jauh daripada peringatan. Dia marah orang yang aku tahulah. Dia marah lagi orang tu kan. Aku tahulah apa yang aku buat. Kubur masing-masing, malah kubur masing-masing. Kalau boleh masuk kubur seorang-seorang tak apa. Sebenarnya bukan kita korek, orang korek. Kalau boleh mandi seorang-seorang tak apa, ni orang mandi kan. Itu sebab jangan sombong. Ni di sebalik gambaran itu. Dan yang ketiga apa? Dia tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya ke mana harta dia. Itu sebab seadanya kita boleh manfaatkan. Seadanya kita, bila sebut pelaburan, seadanya kita. Bagaimana pelaburan kita untuk anak-anak. Kadang dengan anak-anak pun kita berkira. Nak sekolahkan anak pun berkira. Subhanallah, minta maaf saya sebut jujur, orang akan mencari tahfiz bila mana anak perangainya tak boleh di sekolah biasa. Ustaz, saya masukkan ni anak tak boleh nak didik dah. Ni anak perangai dah tak boleh. Dia jadikan itu dah orang alasan kata alasan terakhir lah. Sepatutnya letakkan sekolah agama, sekolah tahfiz ni yang utama. Ini yang berlaku. Bila sebut pelaburan, bagaimana dia meletakkan didikan anak tu. Dan saya nak sebut kembali, bila sebut umur tadi berkaitan dengan masa. Bila sebut masa, bagaimana pelaburan kita dengan masa ni. Masa dengan anak-anak, masa kita dengan Allah.
masa kita dengan masyarakat. Sebab apa Allah akan tanya. Itu juga akan menjadi persoalan yang tadi kullukum ra'in tadi, subhanallah. Dan yang akhir sekali, bagaimana pelaburan tentang tubuh badan kita. Dulu gemuk, Safwan dia dulu macam nampak gemuk kan, sekarang kurus. Sampailah bermakna sampailah kita balik kepada tanah. Sampailah kita senang cakap subhanallah, kita penat lelahkan tubuh ni ke mana. Itu pelaburan kita. Macam anak kita pagi-pagi keluar cerita dengan anak, belajar betul-betul ya. Ini baba pergi kerja ni cari nafkah nak sekolah kan. Kita bercerita kena bercakap macam tu biar nampak anak tu. Bapak dia apa dia buat. Ini pergi berceramah apa semua, sebab apa anak akan tengok. Nampak pengorbanan role model yang utama adalah bapa. Pendidik yang pertama adalah mak ayah yang di rumah tu. Bukan cikgu-cikgu di sekolah, itu menyambung kesinambungan sahaja. Dan saya teringat Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid Al-Qarni ulama Mesir kan, hebat kan, pernah dipenjara dalam tulisan dia. Dalam yang hebat apa dia, Latazan kan. Dia cakap apa, anak-anak ni kadang payah nak dengar cakap mak bapak dia. Tapi mudah ikut perbuatan mak bapak dia. Subhanallah. Ni kita nak cerita pelaburan tadi. Ada kaitan Nabi sebut tidak akan berganjak kaki anak Adam di akhirat selagi tidak disoal benda ni. Jadi kita muhasabah sama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Dan tadi saya tertarik antara kenyataan yang Ustaz bagi tahu tadi, Islam tu adalah secara syumul. Dan jangan mudahkan Islam itu sendiri. Islam itu mudah, tapi jangan ambil mudah dengan Islam. Jadi hatta dalam Quran sendiri pun ada sebut ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Pada Ustaz sendiri, pandangan Ustaz sendiri kan, adakah antara masalah-masalah yang berlaku dengan anak-anak yang tadi, sebab kita hari ni sentuh tentang anak-anak kan, adakah antaranya sebab ada segelintir mak bapak dia rasa ambil Islam, ambil yang ni dulu, yang lain tu tolak tepi dulu. Kita ambil mana sebab, adakah itu antara salah satu punca anak-anak ni mungkin ke arah yang kurang yang mereka ingini? Okey, tak apa. Persoalan itu akan Ustaz huraikan sebentar lagi untuk topik kita pagi ini. Yang pasti kepada sahabat pendengar yang lain, anda boleh terus ajukan saja soalan ke WhatsApp kami 0112900404. Juga kami dah bawakan secara live di Facebook IKIM FM. Boleh ajukan soalan di sana. InsyaAllah segala perkongsian pandangan dan juga soalan akan kami raikan sebentar lagi. Okey, kita berehat seketika Ustaz. Kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia. Sanggup melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Sains Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakskorspm.com sekarang. nakskorspm.com sekarang. Tahun ni, kita korban untuk umat Islam di Poland dengan Muslim Camp Malaysia boleh je? Macam mana tu? Kalau Jah nak berkorban di negara umat Islam yang sedang bergolak seperti Syria, Palestin dan Yaman pun boleh. Bukan tu je, korban dan akikah di negara minoriti umat Islam yang memerlukan seperti di India dan Nepal pun ada. Kalau macam tu, jangan lupa daftar nama saya untuk korban tahun ni ya. Korban dan akikah bersama Muslim Camp Malaysia. Layari www.muslimcampmalaysia.com atau FB Muslim Camp Malaysia Society. Hubungi 011 500 535. Tips penjagaan kulit bersama Angel White Skincare. Berapa ramai pendengar IKIM yang ada masalah jerawat? Angel White Skincare menghasilkan set pencerahan kulit yang memudarkan jerawat tanpa menipiskan kulit dengan perlindungan matahari SPF 50. Terdapat juga krim pemadam jerawat iaitu Miracle White Beauty Balm berasaskan mutiara dan peppermint yang halal dan berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ramai di antara kita mahu kulit yang berseri, tapi pada masa yang sama selamat dari bahan kimia yang memudaratkan. Angel White Skincare menggunakan formulasi sendiri dan produk yang baik untuk sekeluarga. Hubungi 018-986-7511 atau layari drerma.com.my. Ros, kenapa jerit nama aku ni? Cantik tu dong. Dari jauh aku perhati je kau. Alah, aku cuba tudung Sofia Rose. Desain ni Masya Allah, unik sangat. Tudung sejuk, tak jarang dan ukurannya lebar. Bergaya tapi masih lambung gitu. Oh, Sofia Rose. Yang dekat Melawati Mall, Bangi Sentral dan Shah Alam tu. Betul. Tapi aku beli online je. Dekat www.sofiarose.com ataupun WhatsApp 019-635-0464. Sofia Rose. Kemewahan milik semua. Sofia! Rose! Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi
IKIM. Kembali mendengarkan suara Safwan dan juga Hazwan The Ones. Kami menemani anda pagi ini untuk Warna Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan masih lagi kita bersama untuk segmen Generasi Kita membawakan tajuk Pelaburan Dunia Membawa ke Syurga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Ashraf Suwarin. Dan tadi kita tinggalkan para pendengar dengan soalan tadi Ustaz kan. Baik, Macam mana dengan mereka yang mendidik anak-anak ambil sebahagian-sebahagian saja. Subhanallah. Macam mana Ustaz? Subhanallah, bila nak sebut gambaran ni macam gambaran solat lah. Berapa ramai yang solat tutup aurat. Kalau solat dia buka aurat. Dia meletakkan Islam tu hanya pada solatnya. Tapi kalau kita nampak macam mana didik anak tu kena keseluruhan. Bagaimana Nabi SAW dia didik anak-anak dalam masalah apa pun, dia meletakkan solat yang utama. Di luar solat pun subhanallah, dia meletakkan Islam itu, cara makannya, cara dalam tandasnya dan cara pergaulan. Dan subhanallah, dan bila kita meletakkan Islam itulah, Islam itu akan membentuk. Islam itu sebagai perisai. Jadi buayah yang dirahmati Allah, kadang kita nak sebut satu perkara, kadang mak ayah ni ada ego dia sendiri. Bila sebut ada ego, dia tak nak belajar, dia hantar anak sekolah agama. Yang berapa ramai yang kita tengok hantar anak sekolah agama, mak tak pakai tudung, mak pakai skirt, mak pakai macam-macam bentuk yang tak sepatutnya. Ini realiti. Realiti. Dengan harapan tak apalah nanti anak tolong doa. Anak tolong doa. Subhanallah. Dia bahasa dia begini. Kalau kita nak sebut begini, atas dunia ni berapa ramai yang seolah-olahnya dia tak nak ke masjid, tapi bila mati nak dibawa ke masjid. Berapa ramai yang atas dunia ni dia tak nak beramal, bila dah mati kita kena buat amal untuk dia. Faham tak maksud dia? Macam itulah gambaran dia. Mengharapkan orang lain. Mengharapkan orang lain. Macam isu haji hari ni. Kalau pergi haji betul-betul puluh ribu, mahal. Tak apalah Ustaz, badal haji tunggu dah mati nanti. Badal haji baru 2,000. Tak sama. Gambaran ni tak sama. Itu sebab kalau anak nak buat kan, kalau anak tu tak pernah dididik dengan baik, dia tak mikir. Bagaimana anak tu tak pernah diajar untuk bersedekah infak atas nama mak ayah dia, lagilah macam mana. Itu sebab bila sebut cantik tadi Safwan tanya bagaimana nak didik anak bukan dalam keadaan dia ambil part ni. Bila sebut meletakkan Islam keseluruhan, secara automatik hati dia akan jadi prihatin, mudah nak bantu orang. Mudah kepada subhanallah, kepada benda-benda yang baik. Cantiknya Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni bawa pada pendengar dan ibu bapa, baik sesiapa saja di luar sana, perlu diberi kefahaman bahawa Islam tu bukan keperluan, bukan keinginan. Ianya keperluan. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena cuba buat. Betul. Okey, baik, berkenaan topik kita hari ini pun Ustaz, berkaitan tentang keibubapaan anak-anak apa semua kan. Macam mana pula Ustaz kalau katakan kita nak buat seorang individu ni nak buat pelaburan, tapi dalam masa yang sama dia mungkin masih lagi belum dikurniakan zuriat. Mungkin tiada ilmu untuk diberikan, mungkin kurangnya harta untuk memberi sumbangan. Macam mana dia boleh buat pelaburan untuk sebagai bekalan ke alam sana Ustaz? Subhanallah. Allah datangkan sesuatu pada hamba-Nya kena pada kita. Allah tidak bebankan, Allah tidak zalimi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah beri setimpal, Allah beri sesuai dengan keadaannya. Macam kita kahwin lama tak dikurniakan anak. Lepas tu tak dikurniakan jodoh. Allah ni tak adil ke? Sebab apa? Sebelum dijadikan kita atas dunia ni, sebelum dibentuk dunia ni pun Allah dah bentuk kita punya nasib. Allah dah bentuk kita punya ketentuan. Macam Hazwan bertanya tadi, maksudnya dia tak ada anak, tak ada keluarga, tak ada zuriat. Maksudnya bukan orang kaya, tapi seadanya dirinya. Dengan senyuman pun boleh buat kebaikan. Ustaz, saya tak ada duit tapi senyum kat tabung tak jadilah. Tapi senyum dekat orang dapat. Sebab apa? Daripada tubuh kita ni, berkata-kata yang baik juga sedekah, langkah-langkah yang baik juga bersedekah, pandang mampu, semua segala-galanya. Macam-macam saya sebut tadi, bagaimana Nabi ingatkan tidak akan berganjak kaki anak Adam tadi 4 benda ni. Daripada 4 benda ni, tubuh kita ni, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dari mulut Allah kunci, yang bercakap tangan, yang menjadi saksi kaki. Maksudnya di sebalik tubuh kita ni ada kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan. Maksudnya semua ni sebagai alat untuk kita dekat dengan Allah atau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak bagi faham seluruh para pendengar, pelaburan bukan hanya daripada duit. Tapi pelaburan daripada tubuh kita ni. Di akhirat semua akan berpeluh, semua akan berkeringat. Sebab apa? Seolah-olahnya orang yang tak pernah berpeluh, berkeringat, tak pernah berpenat-penat untuk
taat pada Allah, untuk dekat dengan Allah, dia akan berpeluh di akhirat. Hari ni kena muhasabah balik. Hari ni banyak mana usaha kita ke arah kebaikan. Usaha mana yang dalam keadaan kita sakit pun boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam solat. Solat bukan hanya tanggungjawab, tapi keperluan kita. Keperluan dunia dan di akhirat. Mula-mula ditanya adalah solat. Kita jaga solat, kita jagalah keperluan kita. Itu maksud dia. Jadi boleh dikatakan Islam ni sebenarnya lengkap. Betul. Semua Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah dah bagi, tunggu kita nak pergi ambil je. Betul. Contoh macam solat Ustaz sebut tadi kan. Betul. Rasulullah pun dah sebut awwalu ma yuhasab alaihi al-'abd yaumal qiyamah as-salat. Betul. Benda pertama Allah akan hisap pada seorang hamba itu adalah solat. Jadi ajar anak-anak kita solat dan sebagainya, insya-Allah. Okey Ustaz, kita nak raikan sedikit soalan daripada WhatsApp. Baik, silakan. Antara soalannya daripada negara seberang, daripada Indonesia. Jauh soalan ni. Dia ni antara peminat rancangan agama Ustaz. Aziza Atmaja Putri namanya. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, DJ Azwan, DJ Safwan, Ustaz Ashraf. Ini antara benda yang berlaku zaman sekarang Ustaz. Kalau dekat rumah, pendidikan karakter orang tua tu dah bagi. Tapi dah bagi, maknanya dia dah bagi pendidikan yang baik, tetapi bila dia meningkat besar, tetap berlaku perubahan sifat dia. Apakah pengaruh yang menyebabkan benda ni berlaku? Adakah sekadar sekitar saja ataupun masih juga disalahkan mak bapak tu sendiri? Maknanya mak bapak dah didik cantik dah. Membesar jadi tak elok juga. Macam mana Ustaz? Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Itu sifat banyak lah kan. Di sebalik gambaran tu, kena banyak muhasabah balik. Boleh jadi ada rezeki yang unsur-unsur yang syubhah. Boleh jadi ada perkara-perkara yang kita tak sedari, yang Allah seolah-olah Allah nak kafarahkan di sebalik gambaran itu. Apa yang saya boleh sebut, kita kena banyak muhasabah, kita kena banyak-banyak bertaubat. Antara kadang timbul juga persoalan yang saya pernah diajukan soalan oleh ibu ayah. Dia kata, Ustaz, saya dulu sebelum kahwin bukan baik sangat, yang mak lah bukan baik sangat, dia apa semua, bapak pun macam tu. Takut-takut anak mewarisi. Apa yang perlu buat? Apa yang digambarkan, Rasulullah SAW pun pernah ditanya soalan oleh sahabatnya. Kita kena banyak bertaubat benar-benar. Bila sebut taubat dengan taubatan nasuha, benar-benar kita minta ampun dengan Allah, muhasabah balik, dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik permohonan. Dan yang kedua, bila kita nak pastikan anak tu ialah jangan terpengaruh dengan anasir-anasir yang tidak sepatutnya. Kita kena tahu dengan siapa dia berkawan. Dan itu juga bagaimana tarbiyah didikannya di mana. Kena perhatikan. Dan saya nak sebut benda yang kadang kita tak ambil peduli, rezeki yang masuk ke mulut tu akan menyebabkan bagaimana didikan hati anak tu jadi gelap, perangai anak jadi tak elok dan sebagainya. Apapun, jangan kita berhenti daripada banyakkan berdoa, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita tak mampu dengan cabaran hari ini, dengan pelbagai-bagai cabaran, tapi kita ada Allah yang sentiasa akan mendengar luahan rintihan munajat hamba-hambanya, insya-Allah. Itu yang mampu saya jawab lah, insya-Allah. Saya suka bila Ustaz sebut dengan perkataan begitu. Malah dalam Quran pun dia sebut, mungkin dia cakap ni bukan sekadar soalan, mungkin ada sedikit terasa di hati kan. Bila anak jadi macam tu. Satu je kita nak pesan, Allah pun dah beritahu, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah akan menguji pada harta kamu dan juga diri kamu. Bukan kita saja diuji macam tu lah Ustaz. Malah para nabi sebelum ni pun, Nabi Nuh sendiri, dia, isteri dan anak-anak dia tidak beriman. Adakah bermaksud Nabi Nuh ni orang yang jahat? Tidak, dia pun baik, tetapi mungkin ini ujian buat dia. Betul. Okey, itu antara sedikit pencerahan yang telah Ustaz gambarkan ataupun Ustaz berikan untuk topik kita pagi ini. Soalan yang lain, kalau katakan masih ada soalan, pandangan serta perkongsian, jangan malu, jangan segan, ajukan saja di Facebook Live kami, cari saja IKIM FM, tekan butang share dan tag rakan-rakan anda supaya kita kongsikan manfaat ini bersama. Juga talian WhatsApp kami 0112904004. Kita berehat seketika, kita sama-sama bertasbih. Untuk anda semua terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh dengan Allah. Sebab tu kita dianjurkan berkorban. Diri akan lebih dekat dengan Allah sekaligus hati lebih tenang. Saya syorkan anda buat korban dengan serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin. Jom berkorban. Layari sekarang korbanmudah.com atau hubungi 0106682270. 0106682270. Sedekah serantau Muslim.
Alhamdulillah, sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat. Ceramah di masjid jadi lebih jelas dah terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Iyalah, patutlah nampak kau makin ceria sekarang. Kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tau. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016-876-5942. Peralatan komunikasi dan wireless yang tidak mempunyai label MCMC adalah berisiko dan berbahaya kepada pengguna. Peralatan tersebut juga boleh menyebabkan gangguan frekuensi radio, menjejaskan kualiti perkhidmatan yang diterima daripada pemberi perkhidmatan dan mungkin palsu. Sehubungan dengan itu, MCMC telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan aplikasi mudah alih Check Your Label yang membolehkan orang ramai menyebat label pada setiap peralatan komunikasi dan wireless yang ingin dibeli. Muat turun aplikasi mudah alih Check Your Label daripada Apple Store dan Google Play untuk menyemak label MCMC. Layari mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Ada label, anda selamat. Ros, kenapa jerit nama aku ni? Cantik tu dong. Dari jauh aku perhati je kau. Alah, aku cuba tudung Sofia Rose. Desainnya Masya Allah, unik sangat. Tudung sejuk, tak jarang dan ukurannya lebar. Bergaya tapi masih lambung gitu. Oh, Sofia Rose. Yang dekat melawati mall Bangi Sentral dan Shah Alam tu. Betul. Tapi aku beli online je. Dekat www.sofiarose.com ataupun WhatsApp 019-635-0464. Sofia Rose. Kemewahan milik semua. Sofia! Rose! Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pasti The Ones, Safwan dan juga Hazwan temani anda untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen kesihatan. Kesihatan pula dah. Betul. Bila kita didik anak dengan baik dan juga orang kata terancang, insya-Allah kesihatan kita pun baik. Pandai kau. Okey, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin untuk topik kita pagi ini, pelaburan dunia membawa ke syurga. Okey. Dan insyaAllah hari ni kita nak raikan, sebab tadi Ustaz dah jawab banyak soalan daripada kita kan. Kita nak raikan soalan-soalan di WhatsApp. Ada banyak soalan-soalan di WhatsApp ni. Antaranya salah seorang Ustaz, dia kata, Assalamualaikum DJ dan Ustaz. Arwah suami saya pesan tolong sedekah atas nama setiap hari walaupun RM1. Tapi saya dalam edah lagi. Macam mana? Saya tak pergi lagi ke masjid. Macam mana Ustaz? Dalam meninggal ke baru meninggal? Dia kata dalam edah. Dia masih dalam edah. Dalam edah. Subhanallah. Okey. Jadi adakah satu pesanan tu ke dikira sebagai wasiat, wajib kena buat ke? Dia kata kena sedekah RM1 tiap hari. Tapi dia nak pergi tak boleh, dia dalam edah lagi. Macam mana Ustaz? Itulah namanya bila sebut kematian suami atau lepas bercerai kan ada tempoh-tempoh iddah. Maksud kena dilaksanakan lepas iddah lah. Dan itu menjadi satu wasiat lah. Itu sebab kalau isteri tu baik, dia akan melakukan teruskan kebaikan dia lah. Tapi kalau isteri tu yang jenis yang na'udzubillah yang tidak baik, dia buat tak tahulah. Dia buat dia je apa yang diingatkan oleh suami dia. Saya teringat sahabat saya, subhanallah, saya nak petik nama dia Tuan Haji Afzal arwah. Bagaimana orang yang sangat hebat ni, orang yang dermawan. Dia tak tunjuk dia banyak harta, tapi dia pemurah. Bagaimana waktu dia meninggal, subhanallah, ramai orang datang ziarah. Ni ikut mandikan, ikut sembahyangkan sampai ke tanah perkuburan. Dan dia watak dia, perangai dia suka jamu orang student foreigner international yang ada di Shah Alam Media, di Madinah kan, yang daripada Nigeria, daripada mana, setiap Jumaat ada jamu makan. Itulah maksud dia bila dia meninggal, orang-orang tu yang datang, subhanallah, yang meraikan dia. Maksud dia apa? Yang saya nak share ni, bila dia dah tak ada dan hari ni isteri, anak-anak dia teruskan kebaikan dia. Dan itu yang kita namakan pelaburan. Daripada didikan, daripada contoh yang dibuat. Kadang kita nak minta anak-anak kita jadi baik, kita tak tunjuk contoh baik. Macam mana? Betul. Macam tadi isteri suami dia meninggal wasiat untuk ni. Kalau isteri nak buat, alhamdulillah. Itu sebab isteri juga boleh jadi pelaburan yang baik. Maksudnya kita perlu jadi role model terlebih dahulu. Betul, kita ajar mereka. Kita bukan saja menasihat mereka, tapi kita perlu tunjuk contoh yang baik supaya mereka ikut. Dan sebenarnya kalau ikutkan mengikut contoh yang baik ataupun kita menunjukkan mereka sikap perilaku yang baik, lebih memberi kesan
daripada Betul. kita hanya menasihat Betul. sebab Dr. Aid Al-Qarni tadi yang saya sebut di awal tadi. Dia cerita pasal anak kan. Kita bercakap dia tak dengar. Ya. Tapi bagaimana dia akan ikut apa yang kita lakukan. Betul. Jadi kita ada satu soalan lagi daripada WhatsApp Ustaz. Ni saya rasa ini satu soalan yang cantik. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak bagi sokongan, sebab hari ni sentuh tentang anak-anak kan. Baik. Saya rasa ni pun dah agak berusia. Dia kata macam mana nak bagi sokongan pada anak kita yang baru keluar dari penjara untuk jadi lebih baik. Sebab kadang-kala masyarakat, pandangan masyarakat itu, persepsi itu. Macam mana Ustaz? Itu sebab mak ayah kena main peranan. Baik buruk pun anak kita. Betul. Macam tu juga kalau mak ayah tu kan baik buruk tetap mak ayah kita. Bermakna apa? Anak ini macam saya sebut tadi, yang jadi cikgu, yang jadi pendidik adalah mak bapak. Jadi dia lah kena jadi motivator yang terbaik. Anak yang kurang kasih sayang, anak yang seolah-olah hilang arah ni, bila mana kurang sentuhan, bila mana kurang diberi perhatian, itu akan jadi macam tu. Jadi mak tadi mainkan peranan, terus bagi kekuatan. Macam saya sendiri, motivasi yang saya terbaik, saya dah tak ada ayah, yang tinggal mak lah. Saya punya inspirasi, motivasi sehingga hari ini. Apa masalah pun, apa yang saya hadapi, saya akan bercerita dengan mak. Dan mak itu penasihat saya. Dan apa pun subhanallah. Macam nak ke Mekah yang akan datang ni, saya kurang sihat. Mak kata tak apalah. Peluang Allah beri, bukan selalu dapat. Kalau boleh meninggal sana, meninggal. Ini mak cakap macam tu. Saya kata saya jadi kuat, alhamdulillah. Itu sebab ibu yang bertanya tadi, anak dia lah. Baik buruk pun anak kita. Biarlah dia bekas orang jahat, jangan jadi bekas orang baik. Yang maksud dia, bekas orang jahat dengan bekas orang baik kan beza. Siapa tu dia imam tu, dulu dia penculik, sekarang jadi imam. Siapa tu penculik, dulu dia imam, sekarang penculik pula. Akan terbalik. Bermakna nak cerita macam tu. Di sebalik sisa tu Allah akan beri keampunan, insya-Allah. Teruskan kita mohon bagi support, yang kita beri kekuatan untuk jaga solat, terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak melihat dari mana kita bermula. Tapi Allah nak lihat bagaimana hujung-hujung usia kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Subhanallah. Dan itu daripada sudut mak bapak sendiri yang bagi sokongan. Mungkin sedikit nasihat Ustaz untuk masyarakat sekeliling pula. Bila tengok orang keluar penjara, mungkin yang dia risaukan ni sebab apa? Mak bapak dia boleh terima. Tapi ni persepsi masyarakat sekeliling. Nasihat daripada Ustaz. Itulah, kalau kita renung balik, kita jadi manusia mudah kecam orang kan. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ada orang hidup lama dengan Islam tapi belum tentu akhirnya dalam keadaan Islam. Dan berapa ramai yang asalnya lalai tapi belum tentu dia terus lalai dan akan datang hidayah Allah. Itu sebab kita jangan mudah tuding jari. Kita sendiri belum confirm ke syurga. Rasa kita selalu ke masjid, belum tentu kita ni masuk syurga. Belum tentu orang tak ke masjid, belum tentu dia tu akan ke neraka. Apa pun kita jangan mudah tuding jari. Jangan mudah kita kecam orang ni. Ingat setiap perbuatan kita, macam yang saya nak sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa amalan kita banyak, tiba-tiba boleh jadi zero di akhirat nanti. Ya, umpamanya muflis. Nabi pernah tanya, siapa yang muflis di akhirat? Faham tidak ni? Nabi tanya pada sahabat dia kan. Sahabat jawab, wala dirham wala mata. Yang kami faham yang tak ada duit, yang tak ada harta. Nabi kata bukan tu. Orang yang sangka amalan dia banyak, tiba-tiba boleh jadi bankrupt. Sebab apa? Dia buat zalim. Termasuklah hina orang, kecam orang ni jadi zalim. Sampai jadi malu. Siapa kita nak dihukum, penghukum kan? Jangan buat kerja Tuhan, nak mudah hukum orang ni ahli syurga, ahli neraka lah. Itu sebab kita kena banyak-banyak muhasabah balik. Takut-takut di saat kita penat dah dalam beribadah, tiba-tiba zero. Pindah segala amalan kita pada orang-orang yang kita hina, yang kita zalimi, dan keburukan dia pula pindah pada kita. Dahlah kita hutang lagi dengan Allah, berganda lagi keburukan. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita kena banyakkan muhasabah dan kena banyak istighfar. Fikirkan setiap kebaikan ataupun setiap sesuatu yang berlaku tu ada hikmah dia. Betul. Dan kita perlu checklist diri kita, sama ada kita ni buat baik kerana Allah ke ataupun kita nak menunjuk je. Betul. Kan? Betul. Okay. Dan mungkin sebagai kesimpulan dan juga rumusan untuk topik kita pagi ini, Ustaz, silakan. Baik, seluruh para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang kita bicarakan pada hari ini ada sesuatu yang kita ambil peduli, yang kita ni tidak, subhanallah, tidak panjang dalam kehidupan atas dunia. Bila-bila masa yang Allah transitkan atas dunia, umpama R&R yang kita singgah, bukan rehat dan rawat, tapi ada tujuan kita sebenarnya. Itu sebab kita kena ambil peduli apa yang ada di hadapan kita, kita syukuri, kita jadikan pelaburan.
kita jadikan sebagai saham syurga kita, bukan saham kita ke neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni syurga lah orang-orang yang berjaya. Subhanallah. Kita lah yang buat pilihan hari ini. Jadikan apa yang di hadapan mata kita bukan sesuatu yang Allahu Akbar, yang kita menjadikan sebagai cemuhan. Kita nak minta yang terbaik. Sebab apa yang Allah hadirkan itu yang terbaik. Anak-anak yang lahir tak semua mengharap dalam keadaan dia jadi yang macam yang dia nak. Betul. Kitalah yang mendidik, kitalah yang membentuk, kitalah yang mengacu dengan sebaik-baiknya. Dan saya nak simpulkan satu perkara, di akhirat nanti saya dan kita semua seolah-olah akan lari daripada isteri, akan lari daripada anak-anak. Ini akan terjadi pada kiamat nanti. Bila terjadi kiamat, anak lari daripada mak bapak lari daripada anak-anak, suami lari daripada isteri. Sebab apa? Takut disoal, tak mampu jawab daripada apa yang diberi tanggungjawab. Jadi kita hari ini laksanakan dengan sebaik-baiknya, buat kerana Allah. Allah akan bersama dengan kita, insya-Allah. Ya, betul. Yang penting kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita betul. supaya jadi anak yang soleh. Betul. Dan insya-Allah dapat sama-sama menjadi pelaburan untuk kita Amin. di alam sana nanti, Amin, insya-Allah. insya-Allah. Okey, untuk pagi ini terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin. Terima kasih banyak-banyak. Pastinya mudir Pondok Motivasi Hamlatul Quran di Tanjung Garan, di atas pencerahan topik kita pagi ini. Insya-Allah ada rezeki dan jodoh, kita jumpa lagi Ustaz. Amin, insya-Allah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian segmen generasi kita pagi ini, dan kepada sahabat pendengar semua, terima kasih yang bertanyakan soalan di Facebook live kami, yang juga sharekan perkongsian video dan juga tag rakan-rakan. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan manfaatnya. Okay? Untuk ulangan, anda boleh terus saja ke podcast ikim.my. Okay? Dan selepas ini kita nak terus saja masuk ke dalam satu segmen baru. Ini insyaAllah akan berlangsung hanya sekali dalam sebulan, yang dinamakan Refleksi Buku di IKIM. Dan pastinya hari ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu kita juga dari Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk membincangkan mengenai buku fatwa dan perbezaan pandangan, cabaran dan juga penyelesaian. Dan topiknya hari ini tentang tajuk buku fatwa dan yang seperti mana yang beritahu oleh Hazwa sebentar tadi. Jadi teruskan bersama kami untuk refleksi buku IKIM selepas ini. Hanya di Warna Pagi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sofia! Ros, kenapa jerit nama aku ni? Cantik tu dong. Dari jauh aku perhati je kau. Alah, aku cuba tudung Sofia Ros. Desain ni Masya Allah, unik sangat. Tudung sejuk, tak jarang dan ukurannya lebar. Bergaya tapi masih lambung gitu. Oh, Sofia Ros. Yang dekat Melawati Mall, Bangi Sentral dan Shah Alam tu. Betul. Tapi aku beli online je. Dekat www.sofiaros.com ataupun WhatsApp 019-635-0464. Sofia Ros. Kemewahan milik semua. Sofia! Ros! Rancangan generasi itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Sofia Ros, tudung yang memenuhi tuntutan syarak dengan desain yang unik dan material berkualiti tinggi. Sofia Ros, kemewahan milik semua. Melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Sains Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakskorspm.com sekarang. nakskorspm.com sekarang. Assalamualaikum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 017 870 0181. Sedekah serantau Muslim. Rempahlah rempah, rempah Mak Siti. Rempah Mak Siti sedap sekali. Masalah guna rempah Mak Siti. Suami mertua, keluarga semua memuji. Rempah Mak Siti. Ada rempah kari, rempah sup, rempah rendang dan banyak lagi. Layari www.rempahmaksiti.com. Rindu masakan mak, ingat Mak Siti. Ingin mencari kediaman mampu milik berkualiti dan berhampiran dengan pusat pentadbiran Putrajaya dan KLIA?
Jom ke Karnival Jualan Perumahan Bandar Enstek dan kunjungi rumah contoh kami di Bandar Enstek pada hari Sabtu 27 Julai ini dari jam 10 pagi hingga 4 petang. Sertai aktiviti untuk anda seisi keluarga seperti fiesta durian dan kambing golek, ceramah hartanah dan aktiviti untuk kanak-kanak sepanjang hari. Promosi hebat untuk anda juga menanti. Layari www.bandarenstek.com.my atau hubungi pegawai jualan kami di 06 7989 777 untuk keterangan lanjut. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Jom laksanakan ibadah korban serendah RM300 melalui Islamic Relief Malaysia ke 34 buah negara. Jangan lepaskan peluang sementara penyertaan masih dibuka. Hubungi 0389263434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Warna Pagi, Pian dan juga Hazwan. Dan sekarang kita nak terus saja ke slot refleksi buku. Di Warna Pagi kita nak bawakan macam bedah buku, ada perkongsian-perkongsian menarik daripada buku-buku khususnya yang diterbitkan oleh penerbit IKIM. Dan hari ini tamu kita yang pertama potong reben. Kita ada dua orang tetamu. Pertamanya yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran yang merupakan pengarah Pusat Syarah IKIM, dan juga seorang lagi tamu kita, Encik Muhammad Asim Ismail, yang juga merupakan ketua editor unit editorial IKIM. Dan mereka berdua merupakan penyunting untuk buku ini. Ya, bukunya bertajuk Fatwa dan Perbezaan Pandangan, Cabaran dan Penyelesaian. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Ustaz Asim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita hari ini? Alhamdulillah sihat. Lepas tu ada award, ada anugerah, mestilah tersenyum. Sebab kita nak kongsikan selain daripada isi kandungan buku ini, pastinya juga kebahagiaan bila dinobat ataupun menerima anugerah buku negara untuk buku umum terbaik kategori pendidikan Islam yang diterima pada 1 April yang lalu di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2019. Tahniah kita ucapkan. Mungkin untuk awal ni Dr. Farid boleh mulakan nak cerita sikit apa poin penting yang termuat ataupun termaktub dalam buku Fatwa dan Perbezaan Pandangan, Cabaran dan Penyelesaian. Doktor, terima kasih Pian dan Azwan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita nak berbicara tentang buku Fatwa dan Perbezaan Pandangan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. The Ones temani anda pada waktu ini, dan baru saja berlalu sebentar tadi segmen refleksi buku di IKIM. Segmen sulung, segmen potong rebeng tu kan. Dan ia merupakan buku terbitan IKIM. Dan tema buku ini ialah Fatwa dan Perbezaan Pandangan. Dia sebenarnya ada dua perkara dalam tu, Pian. Masih lagi bersama Safwan dan juga Hazwan, The Ones untuk Warna Pagi. Baru saja berlalu sebentar tadi segmen refleksi buku di IKIM, segmen potong rebeng. Dan dengan aku menyampak orang ramai terutama Islam cenderung nak agama, nak kembali kepada agama. Dan masing-masing cuba untuk mencari. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Baru saja berlalu sebentar tadi segmen potong reben refleksi buku untuk Warna Pagi. Teknologi maklumat hari ini orang boleh dapat macam-macam pandangan agama daripada pelbagai sumber. Tetapi implikasinya ialah bila banyak sangat sumber yang pelbagai. Ya betul, sebulan sekali. Okey, dan juga kalau katakan anda nak tahu ataupun nak beli belah di saling, dan juga kalau katakan anda nak membeli buku-buku IKIM yang lain, dapatkan saja terus saja. Dan juga kalau anda nak membeli buku-buku, dan juga kalau anda nak mendapatkan koleksi buku IKIM yang lain, terus saja ke website kami di ikim.my. Dan selepas ini insya-Allah kita akan teruskan, kita hampir berada di hujung suasana orang jadi keliru pula. Bersama dengan orang jadi keliru kerana banyak sangat pandangan. Aspirasi daripada pukul 10 jadi di situ saya rasa tema dan juga dimulakan dengan segmen tafsir ibadah bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan untuk hari ini terima kasih untuk anda yang temankan kami dari jam 6 hingga 10 pagi. Dan esok Safwan masih ada lagi ke? Esok insya-Allah ada. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Okey, insyaAllah. Dan juga untuk anda semua, dan juga untuk anda semua, terima kasih kerana temankan kami. Manusia tu kan cakap ni macam ni sebagai yang berbeza-beza.
Betul, InsyaAllah yang ada. tidak nafikan. Okey, dan untuk itu kita kena ingat juga bahawa dan walaupun manusia itu sering berbeza pandangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tetapi hakikat InsyaAllah bahawa mereka itu sering nak berdialog, InsyaAllah. berdebat. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak menuju kepada satu kesatuan pandangan. Kan? Manusia nakkan satu jawapan kepada satu-satu masalah itu dengan jitu, dengan ada pandangan yang dipersetujui oleh ramai. Jadi sebab itu buku ini antara lain menceritakan tentang satu adab dalam kita nak berbeza pandangan. Dan kalau nak berbeza pandangan itu macam mana bentuknya? Sebab ramai juga yang bawa hadis ikhtilafi ummati rahmah. Ikhtilaf dalam umat ni satu rahmah. Tapi yang kata rahmah tu ikhtilaf dalam bentuk apa? Yang tunjuk-tunjuk penumbuk tu ke? Yang tumbuk-tumbuk meja ke? Yang baling-baling kursi tu ke? Ataupun khilaf dari segi ilmiah yang ada hujah dan dalil yang kuat, yang berasaskan kepada sudut pandang yang kuat dan kokoh. Yang itu sebenarnya yang jadi rahmah tu Pian dan Azwan sebab setiap kali pandangan itu ada dalil dan hujah yang kuat, maka ia memberi manfaat. Walaupun berbeza, dia akan beri manfaat. Satu lagi tema kita dalam buku ini ialah tentang fatwa. Disebabkan banyaknya perbezaan pandangan itu, maka kita perlukan pandangan yang otoritatif, yang berwibawa. Dan di sinilah datangnya peranan fatwa. Dan alhamdulillah di negara kita ni Pian dan Azwan kita ada institusi kefatwaan yang baik, yang kokoh, yang ada muftinya, ada jabatan kuasa fatwanya, ada majlis muzakarah fatwa yang selalu bersidang. Maka alhamdulillah pandangan-pandangan yang berbentuk fatwa ni dapat dikeluarkan dengan baik dan selalunya dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik kerana dia dibincang dengan mendalam dan ada researchnya dan ada perbahasannya dan alhamdulillah dia memberi manfaat. Jadi fatwa juga, isu-isu fatwa itu juga banyak kita bincangkan dalam buku ni. Jadi secara ringkas, dua tema besar, fatwa dan hal-hal yang berkaitan dengannya dan hal-hal yang berkaitan dengan adab ikhtilaf tadi. InsyaAllah. Sebab macam doktor sebutkan tadi, ikhtilaf itu akan sentiasa berlaku, perbezaan pandangan dan sebagainya. Ada orang tanpa adab dan akhlak memang tak selesai, tak sudahlah perbezaan pandangan. Jadi buku ini harap dapat menjadi satu panduan untuk kita mendapatkan fatwa supaya masing-masing tak jadi mufti, tidak bertauliah kan, dan juga dapat menyelesaikan, menjadi solusi pada perbezaan pandangan. Jadi mungkin Ustaz Asim pun nak kongsi juga macam mana boleh datang ilham, inspirasi, idea untuk penerbitan buku fatwa dan perbezaan pandangan ni. Ustaz Asim, silakan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Baru saja berlalu sebentar tadi segmen potong reben untuk refleksi buku, dan anda boleh dengarkan segmen refleksi buku ini setiap sebulan sekali saja. Sebulan sekali, istimewa untuk anda semua pendengar IKIM. Ya betul. Dan selepas ini insya-Allah Azwan kita ada segmen aspirasi bersama dengan DJ Nur Hayati Paradi daripada jam 10 hingga pukul 1 tengah hari nanti. Dan dimulakan dengan rancangan tahsinul ibadah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, pengajar kitab Matan Zubat. Okey. Dan esok Safu ada lagi ke? Nak saya ada tak? Kita nak aja. InsyaAllah ada. Sebab Pian cuti, bila Pian cuti kalau kata saya seorang je, wah haru juga ni. InsyaAllah, itu janji saya. InsyaAllah saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persenangan meja bulat yang kita ambil daripadanya kata kerja untuk dibukukan dalam penerbitan buku ini. Satu lagi ialah persenangan meja bulat berkaitan dengan perbezaan pandangan dalam kalangan umat Islam. Itu merupakan satu persenangan meja bulat yang kedua yang diadakan pada 28 Januari 2016. Itu juga diadakan di Dewan Besar IKIM. Ini merupakan maksudnya persidangan yang membincangkan isu-isu yang disebutkan oleh Dr. Farid tadi. Dan hasilnya
kita dapat kumpulkan kertas kerja. Betul. Kita jadikan sebuah satu penerbitan yang Hmm. disunting oleh yang bagi Dr. Farid dan juga dibantu oleh saya lah. InsyaAllah. Maknanya daripada muzakarah, persidangan meja bulat, program-program ilmiah yang dibawakan di IKIM, kalau di Dewan tu maknanya mereka yang hadir je doktor Ustaz Asim dapat manfaatnya, tapi bila dibukukan, ada penerbitan, maknanya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada buku yang diterbitkan ini. Hazwan nak tanya apa-apa soalan? Ada. Nak tanya juga pasal relevannya buku ni dalam konteks hari ni, terutama dekat Malaysia ni doktor. Sama-sama orang tak rajin nak baca ni doktor, macam mana agaknya relevannya buku ni? Saya rasa cukup relevan. Sebahagian tadi saya dah sebut bahawa hari ini disebabkan masyarakat Islam ini minat mereka terhadap keinginan ingin mengetahui solution ataupun penyelesaian kepada masalah-masalah khilafiyah di negara kita ni kuat. Jadi bila buku ini dibaca, insya-Allah dia dapat memberikan sedikit sebanyak satu maklumat untuk mereka memahami kaedah dan juga perjalanan institusi kefatwaan dan juga bagaimana mereka nak menangani persoalan-persoalan kepelbagaian dan khilaf yang terlalu meruncing kadang-kadang dalam masyarakat kita. Kita macam saya sebutkan tadilah, kalau khilaf itu berbentuk ilmiah dan juga ada dasar dan asas yang kuat, dia bagus Azwan dan Pian kerana dia memberi manfaat dan juga dia memberi sedikit kelonggaran juga kepada kita kalau ada pelbagai pandangan dalam satu perkara tersebut. Tetapi kalau